Okey guys, saya ada 2 unit Toyota Tank untuk kita kasih clear. Sempena Hari Raya. So kat belakang ni korang boleh nampak ada 2 biji Toyota Tank tahun 2020. Kereta ni lepas ni korang tak akan nampak dah dekat kedai recon sebab tahun 2020 kita dah tak boleh bawa masuk. Yang boleh bawa masuk pun tinggal Toyota Rumi sahaja. So kalau korang ada 55% NCD on the road, kereta ni 90,000 sahaja, okey. So yang belah kanan saya ni Toyota Tank warna hitam, datang dengan body kit Modelista, siap dengan 4 kamera. Mileage dia baru 38,000 sahaja. Yang warna putih ni sama juga tahun 2020, datang dengan body kit Modelista, mileage dia 44,000 sahaja. Kereta ni enjin dia datang dengan enjin 1.0 turbo. So ini bahagian belakang untuk Toyota Tank. Dia datang sekali dengan lip belakang Modelista. Sama juga dengan putih ni, dia datang sekali dengan lip Modelista. Okey, kereta ni 2 power door, kiri dan kanan. Lepas tu, kereta ni lagi satu, dia 5 seater, bukan 4 seater. Korang boleh tengok, dia punya keluasan untuk bahagian belakang. Seorang, 2 orang dan juga 3 orang. Dia tak sama macam N-Box dan juga Canvas. Okey? Okey, ini interior dalaman dia. Korang tengok meter dia. Punyalah cantik. Datang dengan multifunction steering. Korang tengok kamera dia. Ni kalau bagi bini korang bawa kereta tak ada masalah. Kereta kecil tapi ada 4 kamera macam ni, senang untuk diorang parking. So guys, kalau korang berminat dengan Toyota Tank ni, korang boleh roja saya, Akmal Bun. Ciao.